Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor-Profesor, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan, Puan-Puan, selamat datang diucapkan kepada penceramah dan semua peserta ke Infrastruktur Webinar ACT-UCS 2026 UiTM Siri 8 2026 secara dalam talian anjuran bahagian digital UiTM Cawangan Selangor. Saya Aini Amirah Jalaluddin selaku penolong pegawai teknologi maklumat kanan di UiTM Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam, merupakan moderator pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang terdiri daripada warga universiti kerana kesudian menyertai Infrastruktur Webinar ACT-UCS 2026 UiTM Siri 8 pada petang ini bersama tagline membudayakan minda digital melalui kecerdasan buatan. Untuk makluman bersama, program pada pagi ini akan berjalan selama lebih kurang 1 jam dan akan berakhir pada jam 4 petang. Sugihlah saya untuk menerangkan sedikit format webinar kita pada hari ini. Para hadirin perlu memastikan mic dalam keadaan mode senyap. Jika ada soalan, peserta boleh bertanya terus kepada penceramah di dalam ruangan chat atau para peserta boleh mengajukan soalan di akhir sesi webinar. Pautan untuk pengesahan kehadiran bagi tujuan jam latihan untuk staf dan merit untuk pelajar akan diberikan pada penghujung program. Sijil digital akan dihantar terus ke email peserta yang telah mengisi borang soal selidik dengan lengkap. Hadirin yang dimuliakan, sebelum kita mulakan sesi webinar ini, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang penceramah jemputan kita hari ini. Beliau ialah yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Aznul Khalid Mat Sabri, Profesor Madya di Jabatan Kepintaran Buatan Universiti Malaya. Beliau pernah memegang beberapa jawatan kepimpinan utama di UM, antaranya sebagai Pengarah Pusat Inovasi dan Perusahaan UMCIE, Timbalan Pengarah UMCIC, Ketua Jabatan Kepintaran Buatan serta mengetuai Pusat Penyelidikan Malaya AI Research Centre Malaya Air. Dari segi Ni termute. boleh mute? Okey, maaf. Okey. Saya sambung Beliau merupakan teknologis profesional MBOT yang pakar dalam bidang AI, machine learning dan computer vision. Beliau berpengalaman luas memimpin pembangunan aplikasi AI industri, sektor kesihatan dan automotif serta merupakan pengasas bersama syarikat spin-off UM yang menyediakan penyelesaian AI dan chatbot pintar bagi agensi kerajaan dan korporat. Di sini ingin saya kongsikan sedikit penerangan mengenai tajuk siri webinar kita pada hari ini iaitu Introduction to Agentic AI with Claude. Siri ini akan mendedahkan bagaimana gandingan agentic AI dan minda analytical mampu mencipta ekosistem kerja automatik secara pintar. Para peserta akan meneroka sinergi dua komponen utama platform tindakan sebagai tulang belakang automasi tanpa kod yang menghubungkan email dan dokumen untuk memicu tindakan nyata serta platform logik sebagai otak pintar yang menganalisis data rumit dan membuat keputusan berasaskan konteks serta menghasilkan penulisan kritikal. Melalui siri ini, para peserta diharapkan dapat memahami konsep dan kaedah penggunaan agentic AI secara praktikal demi meningkatkan kecekapan serta produktiviti kerja di era digital. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Aznul Khalid Mat Sabri yang sudah berada bersama kita secara dalam talian pada masa ini untuk menyampaikan webinar bertajuk Introduction to Agentic AI with Claude. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar saya punya suara? Boleh. Boleh.
Okay, Assalamualaikum. Kita boleh mula. Okay, so screen pun hopefully boleh nampak lah. Ya. Okay, boleh nampak. Nama saya Aznul. Okay, so macam yang tadi Puan Moderator share, saya daripada Yusuf Melaya lah. Actually boleh Google je, Aznul Khalid, memang keluarlah saya punya profil kat sini. So saya dengan Jabatan Ketenteraan Buatan, dan pada masa yang sama saya pun sekarang ni mengetuai satu Center of Research yang dipanggil Malaya AI Research. Ini kita punya pusat pendidikan, and at the same time saya one of the founder untuk satu syarikat yang dipanggil Felix.my. So, syarikat Sdn Bhd lah, yang kita tawarkan adalah pelbagai produk kita, dan kita ada buat solution lah. Salah satu produk kita dia panggil chatcommerce.felix.my. Produk ni dia adalah macam AI assistant yang boleh membantu peniaga lah sebenarnya untuk jual barang lah, kan. So dia fully automated. Saya tak tunjuk semua lah, tapi saya just share sikit je. So dia satu what we call a single interface, yang mana penjual tu dia boleh manage interaction dengan dia punya klien. Okay. So dia boleh upload apa-apa produk yang dia ada. Lepas tu dalam satu single interface dia boleh manage semua WhatsApp, Telegram ataupun Facebook. So dia boleh tengoklah siapa-siapa yang tanya tu. Lepas tu yang jawab ni semuanya AI. Okay, yang jawab ni semuanya AI, dan dia integrated dengan payment gateway. Maksudnya orang boleh beli barang terus kat sini lah. WhatsApp. Lepas tu dia nak beli, dia akan provide payment gateway, dan dia faham bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina sebenarnya lah. So memang syarikat kita dah start since 2019. So just nak share sikit lah kan dekat UM apa yang kita ada. So okay, tajuk pada hari ni. Okay, so kita ada masa lebih kurang sejam. Okay. So introduction to agentic AI with cloud. Tapi sebenarnya hari ini kita tak tengok cloud sahaja, sebab tak tahulah tuan-tuan dan puan sedar ataupun tidak, tapi kita sebagai penjawat awam, tapi saya kurang pasti, tapi saya rasa kalau dekat UiTM pun samalah, should be. Kita ada access to Google Gemini yang Gemini Pro Education. Betul. So anda kalau kita tengok dekat dunia ni sekarang, sebenarnya ada dua syarikat AI je yang betul-betul orang kata untung. Satu Nvidia, sebab Nvidia ni dia provide hardware untuk segala keperluan AI GPU lah. So kalau nak beli nak set up macam infra dan sebagainya, nak buat data center dan sebagainya, memang memerlukan Nvidia. Syarikat kedua yang betul-betul make money is actually Google, sebab kita ni semua satu dunia ni banyak yang menggunakan aplikasi ataupun perisian Google, daripada Google Drive-nya, Gmail-nya, Google Calendar-nya, banyak sangat. So dia dah menang. So dia dah menang daripada segi integrasi, dan Google Search-nya memang kita guna. So kerajaan Malaysia pun ambil langkah proaktif, dan dia subscribe untuk almost 500,000 penjawat awam, 500,000 yang diberikan orang kata akses kepada Gemini Pro. Tapi kita tengok nantilah. Cuma sebab saya ni memang daripada Jabatan Ketenteraan Buatan, so saya explore dan saya adalah benda-benda kenapa yang saya guna cloud tu, nanti saya akan cerita. So today session ni kita nak tengoklah perubahan ataupun ajakan daripada chatbot kepada something yang boleh membantu kita. Okay, so apa yang kita boleh buat untuk hari ni lebih kepada exposure lah. Sebab sejam tak adalah banyak sangat, lagipun ni bukanlah bengkel yang tuan-tuan dan puan boleh follow along ke apa. Tapi at least tuan-tuan puan boleh tengok, dan maybe ada sedikit lah kalau nak cuba nanti boleh. At least you are exposed dengan apa yang terjadi pada hari ni. In terms of AI. Okay, so first of all ni sedikit lah timeline. Kita tak nak cerita banyak-banyak sangat dalam teori ni, tapi kita cerita sikit lah. So AI ni dia bermula tahun 1950, tapi dia betul-betul meningkat
pada tahun 2023, akhir tahun 2023 tu, which is penggunaan ChatGPT lah. So actually akhir tahun 2020. So dalam masa 4 tahun tu, kita dah melihat perubahan daripada deep learning kepada generative AI. So daripada deep learning, dia pergi ke Gen AI, dan sekarang ni dia pergi ke agentic AI yang kita bincangkan hari ni. So perbezaan tu ada tu. Deep learning, Gen AI dengan agentic AI. Okay. So deep learning ni yang kita biasa tengok dululah. Okay. So maksudnya dia kalau orang nak forecast saham contohnya. So dia akan gunakan data yang sangat banyak dan dia akan cuba predict the stock market. Generative AI ni ChatGPT, dia boleh generate new information untuk kita. So kita tanya dia tolong buat pantun, dia akan buatkan pantun untuk kita. Tapi kita dah sampai level yang kita tak nak dia just boleh generate information. Boleh tak AI ni dia boleh buat kerja untuk kita, untuk jadi kita punya assistant. Okay, so itulah perbezaan antara Gen AI dan juga agentic AI. So Gen AI ni dia boleh generate. So dia boleh generate, dia boleh create new content, dan tapi dia berbentuk reaktif. Maksudnya dia hanya menjana output tu bila kita minta dia jana. Okay. Ni satu contohnya lah, DALL-E, ChatGPT dan sebagainya. Okay. Okay, saya pakai color lain, color merah. Okay, so agentic AI ni, the keyword is autonomous problem solver. Maksudnya dia boleh bantu kita untuk selesaikan tugas. Dan dia macam orang, dia boleh perceive, dia boleh berfikir, dia boleh merancang dan dia boleh melakukan. Nanti kita akan tengok contoh. Dan dia proaktif. Proaktif ni maksudnya apa? So proaktif ni maksudnya kalau macam kita ada pembantu, ataupun pembantu yang kita dah lantik ataupun kita bagi gaji, kita kata kat dia setiap hari bila ada mesyuarat, awak kena sediakan minit mesyuarat. Dia tak tunggulah, dia tak tunggu kita bagi arahan. Habis dia mesyuarat, dia pun dah tahu kerja dia, dia kena buat minit mesyuarat. Ataupun kita ada pembantu peribadi, kerja dia kita bagi akses dia kepada password email kita dan kalender kita. So kita minta dengan dia, hari-hari pagi-pagi ingatkan saya apa yang berlaku semalam, apa yang penting, apa kalender saya bagi tahu saya pada hari ini. Okay. So dia proaktif. Itu beza dia antara agentic AI dengan generative AI. So dia dah boleh bantu. Tapi sedikit nak share sikit kan. Okay. Science fiction versus reality. So ni ada satu movie ni pada tahun 2013. Cerita ni berkenaan dengan satu orang kata duda lah. Mamat ni nama dia, saya tak ingat lah nama dia. Tapi dia ni pada tahun 2013 movie ni dikeluarkan, dia jatuh cinta dengan dia punya virtual assistant. Virtual assistant dia tu macam Siri lah. So dalam satu orang kata masa hadapan ni, watak utama ni dia sangat kesunyian dan dia terjatuh cinta dengan virtual assistant dia, seolah-olah macam Siri itulah. Dan dia jatuh cinta dan adalah kisah dia, panjang lah cerita dia. Tapi ni tahun 2013. Tahun 2025 ada satu watak sebenar alam nyata, wanita di Jepun, dia sebenarnya dia kahwin dengan personality yang dia dah create dekat ChatGPT. Saya tak sure lah kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah pakai kalau ChatGPT yang version mobile app tu, yang and then turn on yang mana boleh bercakap dengan ChatGPT tu. So sebenarnya ChatGPT tu dia faham tau kalau kita cakap. So dia terima kita punya input daripada segi suara tu dan dia boleh reply. Samalah macam Gemini dan sebagainya, kita boleh bersembang dengan AI tu. So this lady, perempuan ini, dia dah jatuh cinta dan kahwin. So kita nampak lah sebenarnya ni kita dah tak jauh lah daripada apa yang dicerita oleh science fiction. So sekarang memang orang dah boleh sampai tahap kita tak tahu dah apa yang benar dengan apa yang tak betul. Okay, so from chatbot to assistant. Okay, so nak cerita lagi. Chatbot ni dia answer satu soalan at a time. Lepas tu kita pun ada satu perancangan dalam kepala kita dan kita akan bertanya apakah yang perlu dilakukan untuk step yang seterusnya.
agentic AI ni, dia ada perancangan dia yang sendiri. Dan dia boleh break a request into steps and works through them in order. Maksudnya dia boleh merancang dan melakukan. So, model dia sama. Model dia large language model tu lah, LLM ni. Kalau macam Malaysia tu, kalau pernah dengar ada under YTL dengan kerjasama UM, dia orang bangunkan ilmu. Ni orang kata LLM pertama yang dibangunkan oleh Malaysia untuk mendapatkan kedaulatan AI. Dia panggil AI sovereignty. Okay. So sebab konsep dia, kalau kita nak guna chatbot ataupun ChatGPT untuk urusan rasmi, untuk rahsia kerajaan, tak boleh lah. So YTL ni, dia punya server dia semua dekat Malaysia, ada dekat Johor tu, dia build data center lebih kurang, dia spend dalam 300 juta untuk bangunkan data center tu. So semua data dan maklumat kita hold dekat dalam Malaysia. Tapi itulah, agent dia sama, tapi kaedah dia bekerja tu berbeza. Nanti kita akan tengoklah. So apa yang membuatkan sesuatu AI tu bersifat agentik, dia kalau ada soalan boleh boleh stop saya lah. Ni bukanlah macam kuliah dekat dalam universiti kan. So dia boleh merancang, dia boleh work in stages, dan dia akan periksa sama ada dengan instruction tu sama ada dia okey ataupun tidak. Okay. So Claude ni dia ada beberapa feature, dan untuk hari ini kita akan guna Claude yang free tier, yang free version. Saya ada dua-dua lah. Saya ada yang free, tapi untuk hari ini saya akan demo, maybe tengoklah dua-dua. Ya, tapi untuk tuan-tuan dan puan boleh explore, boleh gunalah. Setakat yang pengalaman saya guna Claude ni, dia memang pandai lah. Dia memang pandai. Bagi saya dia sangat pandai. Dia punya output tu memang saya guna untuk pekerjaan saya. Saya akan tunjuklah cara-cara saya guna tu. So, first of all, sama macam model-model bahasa besar lah yang lain, LLM macam ChatGPT, Gemini, kita boleh chat dengan dia. Kita boleh tanya soalan dan sebagainya. Yang kedua adalah projek. Projek ni maksudnya kerja-kerja yang berulang. Kita boleh minta dedicate ataupun create satu projek, benda-benda yang selalu berulang. Yang mana kita akan share dia punya instruction dan file yang kita akan guna. Tak payahlah kita nak type setiap kali kalau kita nak buat benda yang sama tu. So kalau analogi dia yang sama untuk Gemini, kalau pernah guna Gemini Jam, pernah guna tak Gemini Jam? Ada tak yang pernah guna Gemini Jam? Gemini Jam ni samalah, konsep dia lebih kurang. Yang terakhir, ada banyak lagi feature Claude ni, nanti kita tengok. Ada artifact. Artifact ni maksudnya kalau kita minta Claude tu untuk generate PowerPoint, generate Word document, dia boleh kita tengok dalam chat interface, dalam satu ruang yang sama tu kita boleh tengok. Dan kita boleh view, kita boleh edit dan reuse. So macam mana kita nak gunakan Claude tu? So memula kita akan set up satu projek yang orang kata, ni kita bagi contoh lah untuk buat apa-apalah. Contohnya nak prepare, macam saya lecturer, nak sediakan rancangan pengajaran untuk ambil minit mesyuarat ataupun apa-apa yang kita nak buat secara berulang. Kita akan bagi dia custom instruction. Apakah role dia, apakah tone dia, apakah format. Dan kita set dia once, dan dia seolah-olah kita create pembantu lah. Lepas ni kita tanya, dia akan buat according to spec tu. So ni contoh macam mana nak set up. So mula-mula buka Claude.ai, klik project dekat sidebar dan create project. Contohnya macam mana. So what are you working on? Then katalah untuk saya ni, macam sebagai pensyarah, saya banyak kena buat macam course outline. Saya nak propose satu kursus baharu. Contohnya dulu saya pernah propose satu subjek yang dipanggil practical artificial intelligence. Tapi bila kita set kita nak buat kursus baharu tu, kalau yang pernah biasalah, kalau ada pensyarah kat sini, dia kena set dia punya course learning outcome-nya, program learning outcome-nya, lepas tu adalah dia punya perancangan setiap minggu, berapa credit hour, kan, bagi-bagi sebenarnya kan. So banyak benda yang kita nak kena buat ni. So ada custom instruction. So just imagine kalau kita nak kena buat benda tu berulang kali, setiap kali kalau kita nak
buat secara chat biasa. So masalah. So instead of doing that, kita boleh pecahkan kepada instruction yang kita boleh projek ni untuk handle berulang kali. Kat sinilah berlakunya agentic tu. Okay, agentic tu maksudnya dia akan follow perancangan kita, okay, dan dia akan run according kita punya what you call perancangan tu lah. Okay, ni sebelum kita pergi kat sini, kita tunjuk dulu secara live. Okay. So, tadi dalam slide kita cakap apa? So, kalau tuan-tuan dan puan tak pernah lah pergi, just buka je Claude.ai. Lepas tu, boleh sign up lah. Sign up ni sebenarnya boleh sign up menggunakan Google account. Dan bila dah sampai dekat Claude.ai ni, dia boleh chat macam biasa. Tanyalah apa-apa kan. Okay, this is like normal lah. Where is KL? Ni chat interface ni macam biasa lah. Dia akan jawab kan. So dia jawab macam biasa macam ChatGPT. Ni yang sama macam lebih kurang macam Gemini Jam tu. You can set up a project. Project ni sebab ni saya create Google what you call account yang baru. So ni fresh lah. So ada satu project sahaja. Kita boleh klik kat sini untuk menyediakan outline untuk course tu. Okay. So nama dia adalah course outline draft dan saya bagi dia punya role. Saya adalah lecturer dekat UM, draft in clear academic English and flag anything you are unsure about. Okay. So instruction dia panjang. You are an expert curriculum designer, academic pedagogist and higher education consultant specializing in Malaysia higher education framework blah blah blah. So dia kena, when I provide a course title, description or raw notes, you will help me construct a complete course outline structured according to the step and parameter below. Dia kena outcome based education, belum taxonomy, banyak lah dia punya orang kata arahan yang dia kena follow ni, standard course outline dia, apa mapping of CLO, kita apa tone dia kan. Kalau orang yang kena buat macam PISA tu kan, dokumen untuk PISA tu memang bergenyah lah benda ni. Saya pernah jadi KJ AI dulu. Benda yang paling saya orang kata agak memenatkan untuklah dokumentasi kan, nak buat dokumen ni semua memang leceh, ambil masa yang sangat lama, interaction workflow dan sebagainya. So dah boleh so kalau puas hati boleh save instruction. Okay, settle. So saya pun dah, sebab kita nak untuk tujuan demo pada hari ni, saya dah siap lah. Okay, contoh yang kita dah buat. Okay, tapi okay, so sebelum dia generate tu, dia pandai. So saya bagi dia arahan. Draft the course outline, outline kursus untuk satu kursus yang dinamakan sebagai WIA 3011 Practical AI. So dia tak terus buat tau. Sebab dia tak ada maklumat apa-apa, kosong maklumat dia tak ada apa-apa. Dia tak tahu apa benda. Dia tahu nama kursus dengan kod kursus. So dia akan tanya dulu. Okay, dia akan tanya dulu, okay, bla bla bla. Dia dah ada instruction tadi, tapi instruction tu memerlukan maklumat untuk dia fit kan. So dia akan tanya 3 soalan yang dia perlukan. What is the credit hour structure for WIA 3011? So untuk kes saya kata dia 3 credit hour, 2 hour lecture, 1 jam tutorial. Saya type lah. Dia boleh pilih salah satu tu, dia dah guide lah sebenarnya. Tapi saya tak suka choice yang dia bagi ni, saya pilih yang ni. Okay. Target student level and program context. So yang ni sebenarnya tahun 3. Saya pun klik and select tahun 3. Lepas tu, is this a core compulsory or elective course and are there prerequisite? Adakah dia ada course ni ada prasyarat ataupun tidak? Dia tanya kita pun jawab dia elective course dan maybe dia kena ambil programming saja sebelum tu. Okay, habis kat sini. So dia punya output dia adalah yang kat sini, practical AI course outline. Okay, so dia generate dalam bentuk Word document. Dia generate dalam Word document, so boleh download. Okay, set download.
Bukan, dalam ni actually dia buat markdown lah. Markdown file saya tak specify untuk dia jadikan sebagai Word document. Tapi dia boleh je nak keluar sebagai Word document. Ni dalam bentuk markdown tapi dia generate semua. Okay, apa course code dia, course title dia, level dia, course synopsis dia, okay, course learning outcome-nya. Semualah dia dah buat according to our instruction tu. Okay, apakah references, semua ni generate secara automatic. Okay. Dan benda ni sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu. Okay, sangat-sangat membantu. Jadi nak tunjuk level apa yang saya guna, macam pagi tadi sebenarnya saya ada satu lagi talk yang mana saya kena bagi talk dekat UTM, Faculty of AI. So saya pun minta kalau yang account yang pro punya, account pro, tapi saya kalau account free pun ada pun. Saya cari. Okay. Okey, kat sini kan. So kat sini ada cloud design. Cloud design. Ya, artifact ni tadilah benda-benda yang kata macam kita boleh tambah new artifact. Okay, kita boleh apa-apa yang kita nak sebagai rujukan kita boleh letak benda-benda yang kita selalu guna. So dia boleh rujuk kan. Tapi kita boleh juga guna untuk apa ni bina mockup website dan sebagainya. So macam contoh pagi tadi saya kena bagi talk dekat apa ni dekat Faculty of AI. Okay. So saya minta dia buat slide untuk saya. Okay. So kat sini adalah under cloud design tu boleh buat macam-macam. Nak minta dia buat mobile app design ke, nak buat slide ke, nak buat wireframe ke apa ke. Dalam contoh yang saya buat tu, even yang talk ini pun saya minta dia buat juga slide yang saya buat ni. Tapi ini contoh slide yang kita buat pagi tadi untuk Faculty of AI. So dia actually boleh present direct dari sini lah. So kalau dia prompt yang digunakan untuk ini ni quite detail lah. Dia buat sampai 51 slide. Okay, saya customize lah, saya dah download, lepas tu dia boleh download. Okay, boleh share. So boleh share, boleh export dalam bentuk PowerPoint. Yang saya pakai ni Pro version. Pro version ni dia orang kata kena bayar sikit, dalam $20 sebulan. Okay, so dan dia tak macam Gemini lah. Gemini ni dia tak ada limit kan. Tapi macam Claude ni agak bagus, okay, untuk saya, untuk kegunaan secara orang kata candid dan tak terlalu high. Saya guna juga untuk buat coding dan sebagainya. Kita boleh pantau penggunaan dia. Okay. Dah berapa banyak saya guna untuk 3 jam yang akan datang tu. So dia ada limit lah kat sini. Dan macam-macam lah kat sini. So bagus juga baru-baru ni Claude ni dia bagi free credit lebih kurang $100 yang saya dah pakai lah. Okay. Tapi inilah. Okay. Tapi banyak functionality kat sini. So nak tunjuk lagi apa macam mana saya guna kan. Saya guna untuk buat orang kata slide untuk kelas. Saya banyak. Ini contoh slide yang saya guna. Saya buat untuk subjek deep learning. Okay. Tapi yang ni actually dipakai notebook LM lah. Saya tak pakai Claude. Tapi yang satu ni saya pakai ini. Saya pakai yang ni. Tapi saya rasa tuan-tuan boleh faham lah. Maksudnya memang boleh guna untuk slide dan tak sampai level slide je. Untuk coding, saya minta dia buat contoh soalan dan jawapan untuk lab. So kalau macam tuan-tuan dan puan yang daripada bahagian IT tu, dia boleh readykan Python lab. So dengan solution sekali, saya minta dia buat asing. Okay. So dia akan tanyalah macam tadi, saya minta dia buat, kita dah set semua, okay, dan dia akan buat. Macam mana saya boleh buat benda ni? Macam mana yang dia boleh faham yang saya nak benda yang spesifik macam ini? So untuk Claude ni, okay, ni okay, ni saya punya. Okay, so kalau tengok, ni saya pakai yang Pro plan. Okay, so dia ada setting ni, pergi kat setting, ada macam-macam kat sini, ada banyak-banyak benda lah. Okay. So contohnya skill.
Skill ni adalah personality yang saya dah train Claude untuk faham apa yang saya nak. So saya ni ada bisnes, saya ada buat research, saya pun mengajar kan. Lepas tu, so saya from time to time saya akan buat coding dan saya kena juga buat proposal untuk orang kata nak masuk tender dan sebagainya. Dan saya perlukan pembantu lah yang faham macam mana nak orang kata estimate the complexity of certain project dan sebagainya. So saya create satu persona of a full stack AI developer. So maksudnya full stack AI developer ni kalau nak bayar mahal lah. Dekat luar kita kena bayar dia dalam beribu kan. Macam staff saya seorang ni, saya dekat syarikat saya ada 5 staff, okay? Tapi yang betul-betul full time seorang yang kita kena bayar dia mahal juga. Tapi untuk buat proposal dan sebagainya, takkan saya nak guna, saya dah bayar dia mahal dan saya minta dia buat proposal saja, membazir lah. So saya patut bagi dia buat benda-benda yang teknikal. So saya bagi dia, saya minta Claude untuk guna skill ni untuk faham apakah full stack AI developer. So dia apa yang saya nak, ciri-ciri full stack tu. Okay. So dia kena faham macam mana nak buat apa ni, product planning, user interface, AI architecture. Ini untuk orang kata kalau saya nak buat demo dan sebagainya, saya akan minta, saya akan pakai skill ni. Okay. Sekejap, tertutup pula. Okay. Ni. Okay. So untuk AI professor pula. So dia saya dah set supaya dia faham saya. Dia adalah Associate Professor Dr. Azrul Khalid. Okay. Apakah core persona dia? Okay, dan saya letak juga untuk setiap semester saya dah mengajar subjek apa, WID 311. Macam semester lepas tu saya ajar dekat peringkat undergraduate dan juga postgraduate. Okay. Okay. Strict verification. Matematik saya minta dia mesti periksa dan make sure segala benda yang dia generate tu adalah benda yang sebab AI ni kan dia boleh berhalusinasi. So dia kena check, sebab antara ciri AI yang penting tadi adalah dia boleh apa? Dia boleh check itself. Ini penting ni. Okay. Dia kalau macam kita belajar programming tu, dia ada loop. Okay. So dulu orang kata ada satu kerja yang dipanggil prompt engineering. Sekarang bukan lagi prompt engineering. Sekarang orang dah panggil loop engineer. Sebab dah zaman agentic ni, dia dah sampai loop engineer. Macam mana nak create loop tu so that boleh menyelesaikan kerja. Yeah. Okay, so adalah strict verification. Ini lebih kepada orang kata exposure yang tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak apakah capability agentic AI melalui platform-platform macam Claude ni. Nanti lepas ni kita akan tengok pula macam mana dipakai dekat Google punya ekosistem. Google pun ada tapi taklah. Dia ada version yang macam ni tapi nanti saya tunjuklah. Okay. Okay, strict verification rule, so dia nak make sure dia tak hallucinate, apakah kod dia dan sebagainya. Okay. Banyak lagi skill saya buat. Saya pun ada buat consultation project kan under unit perundingan Isnin Melaya. Saya nak make sure proposal saya, bila saya generate proposal saya tu, dia setaraf dengan international punya level, macam McKinsey, macam Accenture, macam Ernst & Young kan. Bila buat proposal dan buat orang kata kertas kerja tu ataupun pitch, summary ke, request for proposal ke, tender ke, dia akan orang kata menggunakan orang kata kelebihan yang kita ada lah. So Malaysia first dan sebagainya, tak ada hallucination dan sebagainya. So biasalah bila buat proposal kita kena faham polisi-polisi dalam negara, My Digital semua. So dia akan quote lah key framework. Okay. So ada macam ni lah. So kalau malang ni sebenarnya ada je skill creator. Skill creator ni boleh akses terus untuk buat, tolong bantu kita buat skill. Dia akan sebab macam tadi tu banyak kan, kita nak kena define. So skill creator ni dia boleh bantu kita untuk tolong create skill tu for us. Sebab kadang-kadang kita tak dapat nak gambarkan semua benda kita nak. So kita boleh minta skill creator ni untuk bantu kita untuk create skill. Okay. Ini satu Claude yang bagus dia lah. Dia boleh orang kata itulah agentic tu seolah-olah AI agent yang boleh membantu kita. Satu agent, satu pembantu. Okay. So ni satu pembantu saya, ni satu pembantu sebagai AI professor, ni satu pembantu saya sebagai ICT consultant. Tapi sekarang ni dia AI agent ni dia dah sampai level yang orang kata bagus dia, sebab dia dah boleh connect dengan dia bukan saja orang kata duduk dekat dalam cloud tu.
dia dah boleh integrate dengan Gmail, dengan Google Calendar, dengan Google Drive-nya. Okay? Dia boleh orang kata akses kepada aplikasi-aplikasi yang kita benarkan. Okay? Dan untuk saya ada separate Gmail account, okay, yang saya dah benarkan dia untuk akses. Okay? So contohnya Gmail, Google Calendar, Google Drive. Dan kita boleh tambah lagi apa-apa lagi aplikasi yang kita nak. So contohnya ada orang yang nak WhatsApp direct dengan Claude. So boleh. Okay. So ni, send and manage customer messages across SMS, WhatsApp and RCS. Maksudnya RCS ni sebenarnya SMS. Pun boleh. Okay. And then tuan-tuan dan puan actually boleh define your own connector. Okay. Boleh add custom connector. Maksudnya nanti kita ceritalah pasal MCP ni. Okay. Sebelum saya pergi lebih jauh, ni dah 3:37 ni, lagi 20 minit je. Ada tak apa-apa soalan? Ada tak apa-apa soalan sebelum saya pergi lagi? Kalau setakat ni boleh faham kalau semua nampak. Boleh angkat tangan tak? Kalau semua okey, boleh faham. Okey Wah, ni ramai ke? Saya tak perasan dekat 400 orang. Okey, ramai ke? Kelas saya okey, biasa kelas saya untuk undergrad dalam 100 lah. Ini sampai 400 orang, dahsyat ni. Satu Malaysia, UiTM tengok. Okey, bagus. Okey. Okey, so nak cerita Claude ni power lah. Dia boleh buat macam-macam. Kita dah create tadi, kalau kita tengok tadi tu, kita dah create pembantu kita. Yang boleh buat macam-macam. So saya dah create saya punya pembantu saya yang boleh jadi full stack AI developer. Saya tak payah bayar. Saya bayar $20 sebulan, RM100 yang boleh bantu saya untuk buat proposal. Saya tak payah nak pening-pening. Saya boleh create satu pembantu yang boleh bantu saya sebagai kerja saya sebagai AI professor. Kerja saya check. Consultant, ni semua ni kerja-kerja utama. Tak adalah kerja yang macam tak boleh nak kita nak hire skill sebagai ayah, tak boleh lah. Tapi untuk professional boleh lah. Okay. Untuk professional boleh. Okay, building block tadi kita dah tengok dah apa project tu. Okay, so project. Okay, ni course outline tadi pun saya dah demo. Yang ni nanti tuan-tuan dan puan-puan bila saya share slide ni, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba sendirilah. Tapi tadi pun saya cubalah. Sini contoh dia. I need to write a 300 word announcement for a webinar on agentic AI. Contohnya hari ini, kalau puan moderator tu dia menggunakan Claude. Okay, so I need to write ni. So kita break into dia punya instruction. Ask me 3 questions. Once I answer, draft the announcement and all that. So kat sini dia akan tanya saya 3 soalan. Bilakah webinar itu berlangsung minggu depan? Siapa speaker dia? Single expert speaker. Siapakah main audience dia? So output dia, dia dah siapkan untuk saya. Contoh dia, apakah join us for a live webinar. AI is evolving so fast. What you learn the core concept behind agentic AI. Where the field is heading next. Speaker dia siapa? Dah tak payah pening-pening dah. So dia akan break down untuk kita. Okay, tadi saya cerita pasal connecting to other tools tu kan. Maksudnya AI ni dia dah melangkaui sempadan. Dia dah tak hidup dalam browser sahaja. Dia dah boleh orang kata connect dengan pelbagai jenis aplikasi. Contohnya dia boleh connect dengan calendar, Google Document, spreadsheet, boleh connect dengan Google Drive. Kalau untuk cloud ni dia kena bayar lah yang MCP version tu. Tapi apakah macam mana dia boleh connect tu? So sekarang ni bila kita bincang pasal agentic AI tu, yang ni lah Claude ni kan, yang kita nak guna sebagai large language model tu, model bahasa besar tu, Gemini ke, ChatGPT ke apa ke, tapi dia akan connect through Model Context Protocol ni, MCP. MCP ni berfungsi sebagai connector untuk connect kita dengan pelbagai aplikasi yang kita ada. Ini sedikit teori lah, so that tuan-tuan dan puan boleh appreciate how it works. Jadi kalau sebelum MCP ni ada, dulu kalau kita nak minta LLM ni
execute untuk kita, untuk buat arahan kerja untuk kita. Satu, setiap aplikasi tu kita perlu expose dia punya API. Okey, API ni satu bahasa mudah dia ialah macam mana aplikasi tu nak berkomunikasi antara aplikasi. So dia satu kaedah untuk berhubung antara aplikasi. So Slack, GitHub ni dia pakai API dia sendiri. Google Drive dia ada API sendiri. Slack dia pakai API dia sendiri. Okay. Sekarang ni menggunakan MCP, dia jadi macam translator ataupun connector yang duduk antara large language model dengan semua aplikasi tu. So dia contoh mudah dia lagi nak faham, kalau sebelum kita ada USB Type-C tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat dulu kan nak charge iPhone, dia ada spesifik kepala yang dia boleh pakai, kabel. Nak pakai Android kena pakai USB yang spesifik lah kan. Tapi bila dah ada satu standard USB Type-C, sekarang ni semua phone dah boleh cocok kat USB Type-C dan boleh charge dan boleh transfer file. So USB Type-C tu adalah seolah-olah model context protocol yang boleh menghubungkan large language model ni dengan mana-mana aplikasi. Okay. So dalam case Claude ni, tadi saya dah tunjuk kan, kita boleh klik dekat connector ni. Connector ni kita dah define through MCP ni untuk dia berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi yang kita dah start, kita dah ni. Okay. Untuk contoh yang saya ada, sebab saya pakai Claude Pro, so saya tunjuklah untuk macam mana dia function. Okay, so saya minta, sebab saya dah bagi dia access melalui MCP, Model Context Protocol, kepada Google Calendar saya dan email saya. Dan dalam personal email saya tu, saya dah connect dengan email kerja saya juga. Saya dah share saya punya calendar. Kan? So, check all connected. So, mula-mula saya minta dia check my inbox for important meetings and also from my calendar. Mula-mula dia check email personal saya saja. So, tak jumpa apa-apa lah. Sebab email personal kan tak ada apa-apa sangat. Tapi dekat email personal tu saya dah share my own work calendar. Okay, saya dah bagi access. Okay, so check all connected calendar entries including for aznurkhalid@um.edu.my. So dia check lah semua benda yang saya perlukan. Okay, saya ada ni. Okay. Dan dia boleh prepare dalam bentuk dokumen summary, apakah yang akan berlaku pada saya, upcoming event Wednesday 12 Ogos, Thursday, kerja-kerja saya lah yang ada dia ambil daripada email dan saya punya Google Calendar. So saya dah ada membantu, saya dah ada setiausaha, saya tak payah bayar pun. Saya bayar $20 sebulan saja. Saya dah ada orang kata saya punya own secretary yang boleh buat untuk saya. Minggu ni 15 sampai 16 ni akan ada bank scale task force QS ranking dekat Hotel Sri Malaysia hari Jumaat ni. Kita kena pergi. Lepas tu ada projek minggu depan akan buat training untuk Kementerian Dalam Negeri. Ada macam-macam lah kan. So dia dah jadi pekerja saya. Okay. Tapi tuan-tuan dan puan-puan pun boleh guna, boleh buat, boleh cuba sendirilah nanti. Ni kalau you are helping me draft an internal memo di YTM in memo format, nak prepare teaching material session outline dia. Okay, so ni sedikit tip lah untuk macam mana nak prompt untuk agentic work tu. Beritahu dia siapakah yang audience ataupun target dia, dan kalau dah siap tu macam mana. Okay. Apakah konteks, kalau ada file macam tadi kan, kita boleh letak artifact. Artifact tu adalah benda-benda yang kita standard lah. Kalau maksudnya kalau kerja kita memang kita kena sediakan macam contohnya saya pernah ada pengalaman untuk duduk di bawah jawatan kuasa keselamatan OSHA kan, Occupational Safety Health kan and Environment OSHA. So dekat UM ni dia ada guideline untuk OSH tu. So letaklah artifact guideline UM sebagai OSHA tu dekat situ, dan dia something benda yang kita boleh refer. Okay, situ. Okay, so situ dekat Claude. Claude ni macam saya cakap tadi lah, macam-macam dia boleh buat. Okay, tapi kalau tak nak beli Claude pun tak apa, untuk Gemini, okay. Ini yang free account yang saya buat tadi, tapi saya tunjuk yang dekat ya. Tapi ini pun sama, ni kena bayar juga. Tapi kalau nanti saya tunjuk yang tak payah bayar. Okay. Tapi kalau yang tak suka Claude, yang suka Google, kan, ini yang
Sebenarnya saya bayar dua lah. Saya bayar untuk Claude dan saya bayar untuk untuk Google Pro. Google Pro sebab dekat ni kita ada limit email punya storage dan Google Drive punya storage. So yang saya punya personal account tu saya jadikan sebagai backup untuk storage yang daripada saya punya tu. Saya bayar sikit lah. Dan bila saya jadi pengguna Google Pro ni, saya dapat akses kepada Gemini Spark. Gemini Spark ni dia macam Claude lah. Dia macam Claude. Dia ada skill, nampak kan? Dia boleh set skill macam yang tadi tu. Tapi saya tak guna sangat lah. Saya tak guna sangat Gemini sebab saya banyak guna Claude. Tapi sama je. Kita boleh set up personality ataupun pembantu yang kita nak kat sini. Macam ni saya dah eksperimen sikit lah. Sebab yang ni baru lagi. Ni baru release dekat Southeast Asia bulan lepas rasa Gemini Spark ni. Dan dia pun ada juga connected app. Boleh connect dengan Google Workspace dan sebagainya. Dia boleh connect dengan Canva dan dia boleh tambah custom MCP. So kalau ada aplikasi lain, maksudnya nak connect dengan Telegram ke kan. So boleh letak kat sini. Tu adalah schedule contoh juga. So saya pun eksperimen lah, saya nak main-main kan. Ni baru lagi. Apa yang saya tunjuk ni adalah saya akan paste dekat dalam chat. Tuan-tuan dan puan-puan maybe tak boleh akses lah, tapi kalau pakai yang Gemini yang Pro akan ada akses kepada Gemini Spark dan dia punya gambar tu macam ni. Saya tak tahu boleh paste ke tak kan. So, untuk chat rasa tak boleh sini. Dia hanya boleh boleh? tu. Okay. Boleh. Boleh klik lah. Dia akan nampak macam ni. Okay, macam tu lah kan. So dia punya view dia macam ni. Okay, boleh tengok dekat dalam chat interface lah. So sama je. Okay, so saya dah minta dia untuk buat schedule dan sebagainya untuk buatlah untuk saya kan. Okay, so macam tu. Okay, tapi yang saya nak demo ni, satu tu Gemini Spark, second adalah maksudnya Google Workspace Studio. Google Workspace Studio ni, nanti slide ni saya akan bagi, tapi kita boleh guna dia untuk generate workflow. Okay, Gemini Studio.com. Okay, cek saya pakai yang ini. Okay, Google Flow ni dia punya link dia, ni semua orang patut ada lah kalau pejawat awam yang bekerja dengan universiti, patutnya ada. Saya akan paste dia punya link dekat sini. Okay, studio.workspace.google.com, kalau boleh refer lah dalam chat interface tu kalau blur. Tapi kalau boleh refer dalam chat interface tu, dia ada studio.workspace.google.com. Okay. Dan bila dah buka, tuan-tuan buka studio.workspace.google.com tu, dia akan pergi ke satu page yang macam ni. Dia panggil flow lah. And tuan-tuan dan puan boleh create your own flow. So interface dia macam dalam chat tu. Okay, saya paste dekat dalam chat. Boleh buka. Dia macam ni lah. Okay. So boleh klik dekat plus. Klik dekat plus yang ada kat kiri tu. Lepas buka studio.workspace.google.com tu. Dan once tuan-tuan dan puan-puan katalah klik, dia akan guide lah macam mana nak buat workflow tu. Okay. Tapi dalam case saya dah buat workflow yang saya nak. Workflow yang saya nak tu adalah email handler. Email handler. Okay. Email handler tu dia akan bantu saya untuk summarize atau rumuskan semua email yang saya terima dalam masa 24 jam yang lepas.
Okay, kat sini boleh nampak. Okay. So saya boleh bagi dia step by step apa yang dia perlu buat. Bila dia dapat email kena buat apa, summarize. Lepas tu dia kena recap unread emails dan dia akan notify saya by email juga. So saya dah create satu pembantu untuk bantu saya untuk summarize semua email yang saya terima, yang saya tak baca lagi. Kadang-kadang terlepas kan. Kita takut kita terlepas. So, dan saya minta dia hantar kepada saya email yang rumusan. Okay, ni contoh yang dah disiapkan. Tapi saya sensorkan lah. Sebab saya tak adalah nak share apa yang email saya terima tu kan. Tapi untuk pengetahuan, saya boleh paste lah contohnya. Saya memang terima email melalui email kerja saya dalam chat interface tu. Okay. So saya adalah urgent action item, team meeting update semua. So, saya bagi format kat dia. Okay, so actually dah nak habis dah talk saya ni, lebih kurang sikit lagi. Tapi maksudnya sekarang ni ada pilihan lah, nak pakai Claude boleh. Claude ni memang sangat versatile dan banyak orang kata kelebihan dia, skills.md dan sebagainya. Boleh generate persona dan sebagainya. Tapi yang kalau kita tak nak invest pun, boleh explore Gemini, maksudnya menggunakan yang tadi yang saya mention tadi tu, studio.workspace.google.com tu kan. Doktor, dekat ruangan chat ada beberapa soalan lah, kalau kita boleh saya bacakan dari ruangan chat ni untuk doktor jawab. Boleh. Okey, Boleh. Nanti saya cari balik. Okay, daripada first soalan tadi daripada Puan Zaitun Mustafa, mana lebih baik save di cloud atau di laptop? Soalannya. Oh, okey. Kalau pakai yang dia cloud, yang version cloud cowork ni, maksudnya dia aplikasi yang kita letak di laptop kita saja. Okey, so kelebihan kalau cloud cowork ni, Puan boleh bagi dia akses kepada folder Puan yang lokal saja. Kalau Puan risaulah tak nak bagi dia akses kepada seluruh Google Drive dan sebagainya kan. So sebenarnya Puan ada pilihan yang berbeza lah. Mana yang lebih baik itu bergantung kepada keperluan Puan ataupun doktor, saya pun tak tahulah, Prof ke Puan Zaitun ni kan. Puan Zaitun ya. Puan Zaitun kan. Okey. Tapi dia ikutlah. Harap menjawab ya Puan Zaitun. Soalan kedua boleh doktor ya? Boleh. Dr. Muhammad Nizam soalannya, boleh generate image atau video? Okey, Claude ni dia punya forte ataupun kekuatan dia bukan image generation, dia bukan. Okey, dia bukan image generation ataupun video. Actually kalau yang paling setakat hari inilah yang saya tahu, kalau yang power lah untuk generate video image ni sebenarnya Gemini. Nano Banana tu untuk buat video. Dia ada satu platform yang dipanggil Google Lab Flow. Yang ni kalau nak buat video lah, saya akan paste sini dalam link. Kalau pakai yang free punya, dia ada free credit lah, boleh lah test. Tapi video yang dia generate tu memang sangat realistik. Okey, boleh soalan yang seterusnya. Okay, seterusnya untuk plan cloud yang free, kalau kita connect dengan Gmail, ada possibility data leak tak? Okey. So dia sebenarnya macam yang saya cakap tadi, saya sebenarnya untuk tujuan demo hari ini je saya connect dengan Gmail dan sebagainya untuk demonstrasikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebenarnya kalau hari ke hari saya akan hanya connectkan email personal saya sahaja. Okey. Sebab bukanlah saya ni saya paranoid ke apa, tapi Anthropic ataupun syarikat tu memanglah dia kata dia menjanjikan kesetiaan dan kerahsiaan dan sebagainya. Okey. Tapi pernah ada jadi isu yang mana Anthropic tu dia punya data tu dihack. Okey. Pernah ada. So kalau nak betul-betul selamat, boleh replicate lah macam kerisauan yang ada pada Puan Zaitun tadi tu, gunakan cowork
core work ni maksudnya dia hanya akses kepada folder yang ada dekat desktop kita. Dia macam on premise lah. Ya. Okay, ada soalan seterusnya, dia ada yang tanya, Encik Amal tanya, boleh link dengan WhatsApp ke? Boleh. Dia Boleh. as long as boleh kita define connector untuk WhatsApp tu through MCP, boleh. Tapi dia adalah sedikit orang kata kena ada technical knowledge sikit. Itulah macam hari ni kita bincang daripada segi potensi dia. Tapi kalau betul-betul berminat, kita bolehlah buat bengkel betul kan, yang mana kita buat praktikal dan sebagainya. Okey, ada satu lagi, ada soalan Puan Hidayah. Doktor ada tak pengalaman pakai ChatGPT Pro atau Plus? Jika ada, apa beza dengan Cloud Pro in term of menjadi pembantu kita? Okey, secara jujurnya saya hanya explore Claude dan juga Gemini lah. Okey, tapi saya pun ada dengar juga apa orang kata review lah daripada rakan-rakan yang menggunakan ChatGPT dan sebagainya. Tapi to be honest, saya tak pernah gunalah. Tapi kalau ikut pengalaman saya yang sendiri ni, bagi saya kalau nak analyze quality output slide, research dan sebagainya yang dilakukan, Claude ni terbaik lah. Untuk proofreading, kalau dokumen kita kan, yang Claude ni terbaik. Sebab dia ada panggil satu context window. So AI ni, dia punya cara dia bekerja, dia sama macam orang kan. Berapa banyak yang dia boleh ingat untuk dia proses. So Claude ni, dia ada context window yang besar untuk dia bekerja. So maksudnya kalau tuan-tuan dan puan upload satu dokumen yang panjang, beratus muka surat, dia boleh analyze dan dia faham. Tapi cuma ada itulah sebab dia pakai token dan sebagainya. Ada trik-trik yang kita kena belajar sikit macam mana nak jimat penggunaan token tu. Ya, ada soalan Cik Aiman. Boleh tuan cerita sikit berkenaan Hermes AI? Hermes AI. Hermes AI ni dia start macam tadi itulah apa yang kita cerita pasal agentic punya platform ni kan. Okey, agentic punya platform ni yang dia start bermula dengan OpenClaw. Okey, Claude dia dah buat tadi yang maksudnya orang kata satu agentic punya platform yang boleh connect dengan pelbagai jenis aplikasi. Tapi kita kena bayar. Tapi kalau macam Hermes ni ataupun OpenClaw, dia adalah open source. Maksudnya open source. Dia version orang kata aplikasi yang seolah-olah macam Claude, tapi dia bukan Claude. Dia lapisan tengah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh connectkan dengan mana-mana large language model. Sebab dekat dunia ni yang kita biasa guna Gemini, ChatGPT, orang kata ni kan. Tapi sebenarnya kat luar tu banyak. Ada Zipu AI, ada kalau Alibaba dia ada Qwen 3.5. Ada banyak open source punya LLM yang setengah orang, dia mungkin dia nak guna sendiri. Dia tak nak bayar bulan-bulan kan. Tapi dia kena invest lah dengan dia beli Mac Mini dan sebagainya. So, dia boleh pakai lah macam tu. Okay, dia boleh. Okay, masih dah pukul 4. Mungkin saya ambil last soalan. Daripada Puan Noziliana, dia tanya Claude ni terbaik tak untuk code? Mungkin saya rasa maksud dia coding, programming kot. Yang ni actually dia ada leaderboard lah kan, leaderboard. Saya pun tak ingat apa nama website tu, leaderboard for LLM. Okay. Arena.ai ni. Tuan pun tengok, kalau tengok nak tengok lah kan. Arena.ai leaderboard, tag saya paste juga kat sini. Okay. Kat sini, kalau tuan-tuan dan puan buka tu, okay, dia ada pelbagai jenis task yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih. So dia akan rank lah setakat hari ni. So kalau kita tengok untuk hari ni, setakat hari ni, yang paling bagus untuk coding, untuk web development lah, ni bukanlah all coding, tapi untuk setakat untuk buat web development tu adalah Claude. Tapi kat situ bawah tu ada lagi benda-benda lain macam Kimi, Alibaba punya Qwen, Claude
Faber, ada GPT. Actually boleh buka lah arena.ai ni. So untuk check, dia ada pelbagai tugas yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bandingkan. Untuk chat saja, mana yang paling bagus. Untuk image generation, mana yang bagus. Kalau tengok macam image kan, saya tengok image edit, GPT image lah, C3, tapi tak tahu lah, saya biasa pakai Gemini kot. Saya tak biasa pakai OpenAI kot. Tapi kalau ikut yang ni, ranking dia untuk image editing yang paling hebat sekarang GPT image 2. So boleh tengok lah kat situ. Okay. Okey, sekarang dah kita pun dah lebih dah 6 minit. Terima kasih pada Dr. Aznul. Saya dah cover dah soalan daripada ruangan chat tadi. Saya rasa saya dah cover semua. Okay. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Aznul Khalid Mat Sabri atas curahan ilmu dan perkongsian yang penuh dinamik sebentar tadi. Diharap para peserta dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan untuk panduan dan rujukan pada masa akan datang. Okay. Barisan Jawatan Kuasa Program Infrastruktur Webinar at UCS 2026 UiTM Siri 8 2026 ingin mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada penceramah dan para peserta yang terdiri dari warga UiTM yang sudi hadir secara dalam talian pada hari ini. Slide pembentangan akan dikongsi di dalam laman web Infrastruktur Webinar at UCS 2026 di pautan https://ifw.uitm.edu.my. Dimohon jasa baik semua hadirin untuk bersedia dan membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi secara dalam talian. Dipersilakan semua untuk membuka kamera masing-masing. Boleh buka kamera, kita nak akan screenshot siapa yang hadir hari ni. Tak boleh. Sekejap. Siapa yang buka tak ada kamera? Oh, ramai yang kamera tak berfungsi pula hari ni. Yalah, kalau tadi saya screenshot, so at least ada nama dekat yang dalam web ni. Okay. Ramai dah? Kan ramai? Okay. Tak pasal, nak on lah. Okay. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi 1, 2, 3. Sukacita pihak urus setia ingin mengingatkan para hadirin untuk merekodkan kehadiran melalui QR code atau pautan Google Form yang akan disediakan oleh pihak urus setia di ruangan chat. URL kehadiran ini akan dibuka selama 15 minit sahaja dan sijil digital akan dihantar terus ke email peserta yang telah mengisi borang soal selidik dengan lengkap. URL kehadiran ini akan dibuka selama 15 minit sahaja. Namun mohon kerjasama semua untuk tidak menyebarkan URL kehadiran kepada rakan-rakan yang tidak hadir program webinar ini. Sekian sahaja webinar kita pada kali ini. Bertemu lagi dalam siri webinar pada masa akan datang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.